Assalamualaikum guys. So carta dekat atas ni carta saham-saham IPO yang tahun 2025 lah. Cerita dia tuan-tuan puan. Hari ni 8 bulan Mei, saham IPO Fibromed dibuka kan, dan dibuka rendah kan. Jadi adalah yang mengadu kan, yang mengatakan sekarang ni kalau melabur IPO tu memang loss lah dan sebagainya. Tuan-tuan puan, kalau anda melabur saham untuk hit and run, memanglah anda akan kata macam tu. Tapi kalau anda melabur saham IPO, sebenarnya anda bagi pinjam modal anda kepada syarikat-syarikat IPO tersebut. Syarikat-syarikat tersebut memerlukan modal dari tuan-tuan dan puan untuk membesarkan perniagaan mereka. Jadi apa yang terjadi ialah bila anda pinjamkan modal tu, selagi anda tak jual saham-saham tu, maka saham-saham tu, syarikat-syarikat tu akan berusaha mengembangkan syarikat dia, membesarkan syarikat dia kan, buat profit yang lagi banyak, dengan harapan dengan berbuat demikian harga saham mereka akan naik. Dengan buat demikian mereka boleh memberi dividen lah atas pegangan saham tuan-tuan dan puan tu. Jadi anda beli IPO, bagi pinjam duit kepada syarikat-syarikat tersebut kan, bagus. Sebab dengan duit tersebutlah syarikat-syarikat itu boleh berkembang. Kalau anda lihat dekat negara China kan, macam contohnya BYD kan, kerajaan dia bagi subsidi yang berbilion-bilion untuk membantu syarikat tersebut membesar dengan seberapa cepat kan. Dia orang cari syarikat-syarikat dalam negara mereka yang berpotensi untuk pergi jauh, yang berpotensi untuk menjual barang-barang mereka ke seluruh dunia. Dan mereka, kerajaan China bagi suntikan modal, buat kilang yang sebesar-besarnya untuk keluarkan produk-produk mereka ke seluruh dunia, untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Itu cerita dia tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan di sini kan, anda sebagai pelabur IPO, sebenarnya anda beri suntikan modal lah kepada syarikat-syarikat yang ada dekat atas ni, kan, untuk mereka buat duit. Cumanya kita tengoklah yang mana satu yang bagus, mana satu tak bagus kan. Contohnya dalam kes ni, high mobility berada dekat atas, kopi ada dekat atas, rich stand kan. So ada saham RTEC kan contohnya, saham macam Camlight kan, tu semua saham-saham yang bagus. Anda cuma perlu bersabar kan, jadi investor. Dan selagi anda tak menjual saham-saham tu, anda tak rugi pun. Cuma tunggulah saham tu naik satu masa nanti. Alright tuan-tuan, itu saja pesanan FYI pada hari ini. Assalamualaikum, bye.